bergerilya sangat mahu laksanakan pilihan raya. Rakan komponen tertentu yang bergerilya sangat mahu laksanakan pilihan raya PBT, kononnya atas nama demokrasi. Tetapi UMNO melihat jauh ke depan. Kita tahu risiko polarisasi kaum di bandar. Kita tahu juga ini dibuat ketidakseimbangan kuasa akan berlaku. Mudaratnya lebih besar dari manfaat. UMNO bantah secara terus terang. Siapa yang akan halang jika bukan UMNO? Kita duduk di luar, menjerit-jerit, melajak-lajak. Ya, itulah gunanya kita duduk dalam kerajaan. Ada seorang sumbang kata, agenda Melayu mati di bawah kerajaan perpaduan. Saudara-saudara sekalian, lihat ya, bahawa itu semua tak betul. Selagi UMNO ada di situ dalam kerajaan, agenda Bumi Putra akan sentiasa kita perkasakan. Ini kita punya janji.